Ini adalah Keratan Akhbar, di mana ini yang saya menjelaskan di akhbar utusan. Saya rasa kepada siapa yang tak sempat membaca, so saya nak jelaskan sikit di sini. Kita nak dekat raya dah ni, so tolong jangan disebabkan untuk memenuhi keperluan kehendak untuk menyambut hari raya yang mulia ini, anda berhutang dengan pihak ini, okey? Pihak ini ataupun syarikat-syarikat kredit yang interestnya sangat melambung. Jangan sewenang-wenangnya ambil pinjaman untuk melengkapi sambutan hari raya. So tolong, kalau anda rasa tak mampu nak menyambut dengan contoh baju-baju raya ataupun kereta baru, nak hias rumah lah, langsir lah, tolong sambut hari raya dengan sederhana saja. Guna je apa yang ada, recycle je tahun lepas punya, tak menjadi masalah. Jangan disebabkan nak compete, nak tunjuk pada saudara mara, jiran tetangga yang anda ada barang-barang baru di mana anda meminjam. Dia bahananya, dia punya kesan nanti selepas raya anda pening. Macam mana nak bayar balik orang ni? Macam mana nak bayar balik syarikat kredit tersebut? So saya bagi awareness video awal-awal ni, tak naklah anda terjerumus atau diganggu oleh pihak yang ini. Nanti anda lagi pening, stres sebab mereka sangat melampau. So, tolong, berhari raya, menyambut hari raya adalah sambutan yang kemenangan agama Islam, kemenangan orang Islam. So tak salah jika anda nak menyambut hari raya dengan sederhana, simple-simple. Yang penting ibadat anda, puasa anda penuh, tu paling penting. Kita raya je macam biasa. Yang paling penting pun anda kunjungi saudara mara, orang-orang yang telah pergi, menziarah kubur mereka, banyakkan membaca Al-Quran ataupun berdoa. Itu yang paling penting apabila anda menyambut hari raya yang mulia. So itu saja saya nak bagi awareness. Okay, so jangan lupa follow, like, share akaun NGO Popiah Malaysia. Sekian saja. Assalamualaikum.